Ya, buku Ramli Awangun Syed dah sampai. Anding ayangan ni betul-betul lah. Thriller siul, masuk dua zaman ni. Abang Mak Ye, Apa? pinjam buku bang. Alah, aku baru nak baca. Kau pergi bilik 6 sana tanya. Siapa bang? Tanya budak bilik 6 siapa yang baca buku lepas pada ni. Aku rasa dah bersusun lah. Nasib kau lah. Okey. Kawan-kawan. Baik. Kita sambung sikit lagi tentang kesalahan dalam penjara. Episod lepas aku dah bawa korang tentang kesalahan besar, kesalahan kecil, kena tangkap dadah, kena tangkap handphone, kena tangkap. Ini kita masuk part yang lagi satu, aksesori kat dalam. Jadi korang kena maklum yang kat dalam ni orang semua bosan. Jadi untuk menghilangkan kebosanan, layan video ni. Master! Here we complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay, we good. Okey. Orang kat dalam jail ni bosan. Lepas tu dalam ni bermusim. Bila time cucuk tattoo, satu blok semua nak cucuk tattoo. Yang ni tengok konon lah bila dah jadi tattoo kan. Bila dah jadi, tapi bila kena tangkap tetap salah. Itu sebab sebelum kau sampai kat blok, daripada record office, dia dah tanda dulu dah semua. Kau ada tattoo monyet kat sini ke, lipan bara kat kaki ke, kau ada pasang bearing 10 biji ke, dia dah tanda dah. Sebab kau bawa daripada luar tak apa, walaupun benda ni kau bawa dalam penjara, tapi kau bawa masa kau mula-mula check in tak apa, tak kira kesalahan. Tapi bila kat dalam, kalau kau ada 10 biji tayam, tiba-tiba time pemeriksaan kau dah ada 11 biji tayam, salah, tetap kena asingan. Baik kawan-kawan, untuk perbualan kita kali ini ialah tentang kesalahan-kesalahan dalam penjara lagi, version aksesori pula. Kenapa lah dia orang ni bila time tayam semua satu blok nak buat tayam. Itu tayam, ini tayam. Jadi aku tunjukkan kau apa itu tayam, apa itu cucuk tattoo, dan macam mana kesalahan bila kena tangkap. Okey, kita pergi pada tattoo dulu. Tattoo dekat sini ala kadar je, tak ada mesin-mesin lah. Tak ada mesin-mesin macam dekat negara luar negara tu dia ada mesin-mesin. Kita ni tradisional punya. Yang hanya diperlukan adalah jarum, tutup kogek untuk isi dakwat di konon-konon lah. Tapi bukan nak pakai dakwat betul pun, boleh pakai dakwat pen. Tapi kadang-kadang pakai dakwat pen ni bila dah cucuk dah siap lempak biru-biru ni, bila luka tu dah sembuh, hilang. Cicak kau hilang. Mana cicak kau? Alamak, hilang je. Gua sakit-sakit tahan. Jadi dakwat pun memainkan peranan. Jadi sama jugalah. Masa nak cucuk tu, standard jail jaga air. Nanti dekat blok, kalau dekat bilik ni kalau ada 10 orang, adalah tukang jaga air pun kena bayar. Abuk sebalut. Sebab nak ambil masa lama, kadang sejam, kadang setengah jam. Jadi dia pun duduklah kat ujung bilik ni, kat pintu ni, tengok je. Takut cikgu datang ronda. Kalau tengah-tengah kau buat tattoo, tiba-tiba UKP checking tu, kau memang nasib kau memang malang lah. Jadi memerlukan dakwat seadanya, sebatang jarum, tak kisahlah jarum tulang ayam pun boleh. Janji benda ni boleh membuatkan luka yang tak dalam, yang 0.001 mm je. Dia tarik, tak. Jadi dekat hujung jarum ni ada benang. Ada benang untuk memegang dakwat. Jadi cucuk, celup dalam dakwat, cucuk sikit, celup lagi, cucuk sikit, nanti nampaklah berbekas. Tapi kalau hasil tangan aku memang padulah. Kalau harimau kau tengok betul-betul
Aungnya harimau. Jadi ini pun jadi kesalahan, dan kesalahan ni repeated, memang orang selalu buat dalam jail ni. Lagi-lagi abang-abang lah kan, sebab fokusnya orang pun bukannya sentiasa nak tangkap tattoo. Jadi jabatan penjara ni more fokus pada nak tangkap dadah, telefon. Jadi tetap juga bila kau langgar kesalahan-kesalahan dalam penjara ni juga, kau boleh ditarik remit,an. Boleh ampun kau tu kena tarik. Kan kalau dah jatuh hukum setahun 8 bulan kan. Jadi mana pergi 4 bulan tu, 4 bulan tu potong. Jumaat Sabtu Ahad, public holiday dengan Sabtu Ahad dia tak kira. Tapi the moment kau buat salah, dia boleh tarik balik. Tak ada orang nak balik lambat dalam jail ni. Semua pun nak balik cepat. Tak ada lagi yang aku jumpa, Mat kau bebas. Tak nak, saya tak nak bebas. Saya nak duduk sini. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Mungkin kau je yang mantul aku buat macam tu. Selama aku duduk masuk jail, tak pernah jumpa lagi. Yang aku jumpa sebelum nak bebas 3 hari ni, dah kira dah. Ada 6 tray lagi. 6 tray lagi nasi pula kira. 6 tray nasi lagi sebelum dia bebas. Kira betapa excitednya nak bebas. Baik kawan-kawan, terima kasih yang dah follow, yang dah share, yang dah like, yang subscribe ini channel. Terima kasih banyak korang. Mudah-mudahan kita dapat capai lebih ramai orang, keluarga-keluarga yang ada anak-anak bermasalah di luar sana. Jadi sedikit sebanyak faham tentang jail. Dan kita tak boleh nak avoid benda ni. Aku just bagi penjelasan, penceritaan tentang pengalaman aku, apa yang berlaku. Mungkin ada orang tak suka, ada yang tak sesuai dengan cara dia orang. Tapi dia orang tak buat-buat juga video. Jadi aku buat je lah version aku. Kan? Jadi biar masyarakat tu lebih faham kenapa orang-orang salah ni macam ni. Okey, jelas tentang tattoo. Dan ini pun ambil masa nak cucuk seekor harimau. Kalau tangan profesional macam tangan aku ni, 1 hari siap. Ada orang lain seminggu tak siap lagi. Ada orang lain 3 hari cucuk, badan harimau dah siap, kepala baru nak cucuk. Tukang cucuk tattoo bebas. Alamak. Tukang cucuk tattoo bebas, tak boleh buat apa. Bye bye. Okay, selain pada tattoo, tayam pun satu penyakit kat sini juga. Tayam yang dibuat menggunakan batang berus gigi. Orang tanya, macam mana dapat batang berus gigi kat dalam penjara? Berus gigi memang kerajaan ataupun jabatan penjara dia tak bagi buat masuk berus gigi yang out punya, yang berus gigi kita kat luar yang panjang tu kan. Tapi kadang-kadang dengan syarat kau memotong separuh batang berus gigi tu, takut kalau tak potong nanti orang buat weapon. Walaupun weapon tu alamak bukan tajam sangat pun, cuma bila title orang ni pernah tikam orang kat dalam jail, kadang-kadang manusia tu jadi riak. Jadi riak kat luar, tidur kotak je dalam pot, masuk jail dia cam nak tikam orang. Dia jadi riak lah. Dia biasa tikam orang macam dalam jail, asingan pun dia layan lah. Tu beza dia bila orang ni ada weapon, yang orang biasa tikam orang kat dalam, walaupun yang dia tikam tu alamak luka sikit je, secoek je, macam kena gigit dengan tikus je, tapi dia punya Man Rambo, bukan Man Tokah, Man Rambo, biasa tikam orang punya kat dalam. Alamak, sudahlah siang. Ini tahun 2026, penjenayah pun semua nak educated lah, betul tak? Bekas penjenayah pun nak masuk kesesuaian dengan masyarakat lah, nak duduk kat social media lah, betul tak? Kalau kita tak gunakan social media ni dengan baik, kita ketinggalan, betul lah brother? Kita ketinggalan. Jadi orang tetap mendengar mitos-mitos dalam penjara. Jadi aku bagi penjelasan je. Yang tak suka, korang move on dengan hidup korang lah, jangan ganggu kita punya jalan, betul? Jadi cucuk tayam ni pun penyakit juga. Penyakit bila ada orang yang dah ada tayam 3, cakap bini gua tak kasih gua buang lah ini tayam, dia sayang lah. Yang lain pun termasuk lah otak dia, pasang tayam ni nanti perempuan sayang jap, inilah. Nak sayang macam mana, duit pun tak ada, keluar sisa dadah je, minta bini je. Kau ada 10 tayam pun tetap orang tak pandang lah. Zaman sekarang alhamdulillah, gadis-gadis, perempuan-perempuan, wanita-wanita semua pun dah educated, dah tak ada lah ikut-ikut mak rempit sangat macam dulu. Kalau ada pun percentage sikit lah, yang lain-lain semua dah pakai motor sendiri. Dan orang pun dah educate lah, alhamdulillah. Bangsa kita dah makin cerdik. Tapi tetap aku bagi penjelasan juga kenapa tayam ni nak cucuk, dan macam mana nak cucuk tayam. Siapa yang memerlukan berapa orang untuk mencucuk tayam kat dalam ni? Tayam tak perlu ramai orang pun. Seorang Tok Mudim tukang cucuk,
dapat satu plastik tajam macam ni, asah batang berus gigi ni 3 hari 3 malam. Maklumlah aku dah potong pakai benang, sok-sak pakai benang macam orang asli kan dalam hutan. Lepas tu nak asah lagi kapsul ni bagi bulat, tak tajam ni, tak boleh. Bila masuk dalam kulit, kalau benda ni tajam akan berdarah dalam, dan luka tak boleh baik. Asah lagi. Dah lepas asah dekat lantai, asah kat blanket pula. Dah lepas asah kat blanket, asah kat baju master pula. Betul-betul nak kasi halus, suci murni glowing. Dan memerlukan untuk modem cucuk sekejap je, tak sampai 5 minit. Cucuk tak sampai 5 minit. Jadi petugas pun nak tangkap kau bila masa. Seorang jaga air, duduk dekat situ, tengok lausa lai-liau. Yang untuk modem ni kan kulit dekat kau punya lato-lato kan, tarik, jentik dulu, bius 3 kali, pap, tekan, dah bunyi meletup je. Bila meletup kan ada 2 lubang, sini lubang. Sebab bila kulit tarik macam ni dan masuk senjata macam ni, dia ada 2 lubang. Jadi tayam ni masuk, bearing ni masuk dekat tengah-tengah. Jadi ada 2 luka di sini. Di sini luka, di sana luka, di sini sayang. Jadi melekatlah sini. Tunggulah luka ni baik. Kat dalam tak ada ubat. Ada orang letak sawang, ada orang letak majrin. Tak kisahlah apa-apa pun. Nak dapatkan tayam yang besar nanti. Bila dah baik, dia punya pecah lemak nampak bergerak ke sana ke sini. Jadi inilah penyakit dalam jail. Bila tengok orang pun ada tayam, otak ni berangan-angan. Gua balik buat tangan Asya untuk gua punya bini. Bukan buat balik keinsafan, buat balik buat tangan yang merepek-repek. Betul lah. Bini pula, yalah kebanyakan lah, ada rasa setengah bila kita dengar bini sayang lah, ada benda-benda yang itulah, aku pun minta maaf pas cakap benda ni just untuk pengetahuan korang. Jadi benda ni pun bermusim dan nak tangkap pun susah. Tangkap letak 14 hari duduk asingan, makan roti. Bila cucuk tayam tangkap, ada buat benda-benda dalam penjara, tetap ada hukuman dia. Tapi macam tu lah, licik. Orang nak buat pun masa bukan yang ambil masa lama, just nak pak luka, somak dekat dalam dah. Ada yang tak baik luka 2 hari terpaksa picit keluar, kelentu jatuh dah ada nanah-nanah. Jadi urut nanah tu keluar, letak TO pagi sikit ke, ataupun apa-apa yang boleh dijadikan ubat lah, majrin, pelantar ke apa kan, Nescafe ke, selalu orang Nescafe pun letak. Dah letak Nescafe, baik. Kalau tak baik juga, sampai dah membongak, terpaksa lah bagi tahu warden. Bila bagi tahu warden, dah pecah rahsia, kau pun buat tayam. Jadi bila kau dah buat tayam dengan kau yang tukang tahan nak buat, yang tukang cucuk pun habis berangkut semua pergi asingan dengan sakit-sakit lagi, dengan buat pergi hospital luar lagi untuk rawatan, bagi antibiotik untuk hilangkan surukan bengkak dan buang nanah lah. Tapi percayalah, manusia kan, bila tengok orang lain buat, dia pun teringin nak buat. Dia pun ada bini kat luar, ada girlfriend, tengah tunggu dia bebas, tunang dia. PM tanya aku, bang, tunang saya dekat dalam macam mana, keluar boleh insaf tak? Ni lah, dia bawa balik tayam untuk kau. Insaf tak insaf aku tak tahulah, ini hadiah untuk kau. Tapi begitulah kawan-kawan Jadi harap korang faham apa fungsi tayam dekat dalam dan macam mana benda ni merebak. Seorang tak ada kerja dalam, bila dapat buat tayam, bila dapat cucuk tattoo, rasa gah. Bila yang ada weapon pula pernah tikam orang kat dalam, dah dapat title, jadi riak, jadi sombong, jadi rasa diri tu gangster, jadi rasa diri tu boleh langgar je UKP semua. Inilah rosaknya fikiran. Dan aku sebagai orang yang pun berada dalam dunia salah, dunia gelap untuk berapa lama, 2-30 tahun. Bila aku tarik break ni, aku betul-betul rasa terpanggil untuk kawan-kawan yang mental masih macam ni. Sebab diorang ni ada potential. Kalau diorang tinggal dadah, betulkan balik mindset, pasti boleh berjaya. Brother, video ni ditaja oleh Putra Nissan Kelang, aku punya brother. Jadi kalau korang nak beli kereta, nak loan pasal kereta, nak tanya, ambil advice pasal kereta, kau boleh google dan contact dia @Putra Nissan Kelang. Bukan Nissan saja, apa cap ke, cap merah, cap hijau, cap kuning, cap biru, semua dia tapau ni gua punya brother. Jangan lupa contact and cakap dapat link daripada XTMT Project, confirm dapat tinted free. Adalah benda-benda lain sikit. Okey,
selain daripada tayang, selain daripada cucuk tattoo, kesalahan-kesalahan lain, main adik salah. Maknanya ada orang buat seks luar tabi'i lah, ataupun dia memonopulik orang lain, buatkan jadi girlfriend kat dalam. Biasalah orang kalau dah rosak otak macam-macam dalam penjara, dekat luar dia tak laku, tak ada siapa pun nak kat dia. Perempuan mak janda pun tak ingin nak pandang muka dia. Jadi bila dia masuk penjara, bila dia ada tembakau, bila dia ada sejuk panas, mulalah datang fikiran jahat untuk tackle adik, take advantage pada orang yang muda dalam bilik dia. Tapi korang jangan risau, sebenarnya penjara ni lampu tak tutup malam. Ada certain je penjara, dan dia tak boleh letak bilik berdua-duaan. Seorang boleh, 3 ke atas. Berdua-duaan dia tak boleh. Itu undang-undang penjara. Takut nanti blanket bergerak malam-malam. Okey. Jadi ada ramai juga orang yang tanya, kalau masuk dalam nanti kena main buntut tak bang? Nanti kena gini tak? Dia gini. Jadi bila ada orang yang kontrol ini bilik, ada tembakau, dia orang take advantage. Bagi orang-orang yang nak hisap abuk, yang nak hidup senang, dia psycho. Mula-mula buat baik dulu. Roti adik makan, pelantar abang simpan, seret calit kat dinding. Malam-malam abang minta, adik macam mana tolak? Kalau adik datang makan budi, dia tergadai lah budi. Istilah dia macam itu. Kalau ada yang jenis letak weapon dekat leher, kau jangan bising. Dia terus ruda paksa tu ada segelintir sangat, tapi jarang lah berlaku. Dan benda ni pun kawan-kawan, kalau berlaku pada diri kau, akan datang, bukan aku doa lah, kau boleh jerit dekat pegawai, warden yang jaga malam. Sebab tu warden ada jaga dalam blok seorang malam, ada seorang jaga tak tidur. Takut benda-benda macam ni lah berlaku. Ada pergaduhan, ada orang nak cuba rogol, walaupun sesama laki-laki biri-biri manusia kan. Jadi kawan-kawan, rasa tu je kot episod buat salah dalam penjara lah. Nanti kita detail lagi lah tentang yang lain-lain kesinambungan seterusnya. Apapun, terima kasih banyak korang. Terima kasih kerana subscribe, follow, komen, share dan bagi tahu kawan-kawan korang tentang XTMT Project. Aku masih di sini mengharungi hidup sampailah menanti bebas. Bye.